Jangan fikir Malaysia tu terbentuk pada tahun 63 je. Idea itu sudah ada. Tapi bukan idea orang Melayu. Idea British. Idea kolonial. Kita cuma meneruskan. Buktinya, buka fail-fail kolonial di pejabat tanah jajahan British sejak tahun 42 lagi tu. Bila Jepun mula nak masuk. Dasar British itu menghala kepada budaya politik yang kita ada hari ini. Kemasukan Sabah dan Sarawak ini memang sudah dirancang sejak mula. Lebih daripada itu, mereka mahu meletakkan ke semua wilayah British di Asia Tenggara, iaitu Melaya, Singapura, Sabah dan Sarawak dan Brunei di bawah kedaulatan Raja British. British juga menyebut tentang kemungkinan menubuhkan sebuah Greater Malaya. Nama mungkin bukan Malaysia, Greater Malaya. Malaya yang besar. Yang besar. Tapi berbeza kalau dengan konsep macam Melayu Raya ya. Oh lain, Melayu Raya ini konsep daripada nasionalis Melayu sendiri. Mahukan penyatuan negeri-negeri rumpun Melayu atau negara rumpun Melayu bersatu. Itu cita-cita yang tidak terlaksana lah. Ya.